Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sambung untuk surat tilawah kita, tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 60 surah Ali Imran. Boleh? Muka surat 60 surah Ali Imran pada ayat 80. Jumpa tak tuan-tuan? Ini ayat dia. Okey? Ayat 80 surah Ali Imran. Muka surat 60. Muka surat 60 ayat 80. Boleh? Dah ready dah tuan-tuan? Kalau tuan-tuan puan dah ready, sila komen ready ramai-ramai. Kak Zaitun, ready tak Kak Zaitun? Lagi siapa lagi? Apa Baby Hussein, terima kasih share live kita. Apa ready tak? Jom. Boleh tuan-tuan? Dah ready ke? Okay, baik tuan-tuan, jom. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia, jom sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jom sama-sama teman. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikah. Boleh tuan-tuan berhenti sini? Lagi sekali. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة. Tuan-tuan tengok kat sini. Wala, tuan-tuan, wala. Lam di sini tuan-tuan adalah dua harakat. Kenapa wala ni dua harakat? Wala, lam alif, tuan-tuan dan puan-puan tulis dua harakat. Boleh ke? Wala, kenapa la dua harakat? Lam alif, gabungan lam dan alif jadi lam alif dua harakat. Ya'murakum, dibaca ya bukan ya. Ya teman ada hamzah mati terus. Y-A-K, ya. Okey, teman jangan baca huruf ain tau. Wala ya'murakum, salah. Sama tuan-tuan, kadang-kadang bila baca surah Al-Fatihah ain dia tukar kepada hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana budu bukan. Kana ain ni tuan-tuan dia ke dalam sikit. Kalau hamzah dia luar je. Na, ta, ya, ba, sa, ja. Boleh? Wala, muka surat 60. Wala ya'murakum. Wala ya'murakum. Ya. Boleh? Buat tau. 1, 2, 3. Bukan ya. Ya. Macam biasa tuan-tuan. T-A-K, tak. N-A-K, nak. Boleh? Jadi bila baca, wala ya'murakum. Boleh? Bukan ya tau. Ya. Mura. Tuan-tuan, ni huruf apa? Huruf ra baris atas tuan-tuan. R-O. Ingat tuan-tuan, ra baris atas dibaca ra, bukan ro. Jangan muncung. Okey? Wala ya'murakum, bukan mura. Mura, ra. Buka mulut, fathahkan dia. Buka sikit, jangan muncung. Wala ya'murakum. Kenapa kum jelas? Kerana ada tanda sukun. Bila tanda sukun dibaca dengan jelas. Boleh? Wala ya'murakum. Murakum. Boleh? Kenapa dengung? Nah, saya nak tanya tuan-tuan, kenapa dengung? Kenapa dia baca kenapa tak baca
Tattakhi. Nun kosong. Okey, betul? Tak cukup. Nun kosong jumpa selain lam dan ra. Nun kosong jumpa selain lam dan ra sabdu. Maka tuan-tuan dan puan-puan dibaca dengan keadaan dengung. Bukan jelas Puan Farahim. Dibaca dengan keadaan dengung. Nun kosong. Kosong ni maksud tak ada apa-apa baris. Jumpa selain lam dengan ra. Ta kan? Selain lam dengan ra sabdu. Maka kena baca dengung. Dengung samar dua harakat. DS2H. Dengung samar dua harakat. Macam mana nak samar Ustaz? Samarkan nun ini nak pergi kepada ta. Anta, 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 ta, nampak tak? Lidah tu nak sebut ta. Tapi dia samarkan nun dulu. Itu nama dia samar. Itu nama dia sembunyi. Ikhfa. Boleh? لا يأمركم أن تتخذوا ta ni tuan-tuan dan puan, tempat tengok ta. Ta ni ada tanda tasydid ataupun syaddah. Maka tuan-puan kena tekan kat ta tu. Tattakhidul. Okay, jangan baca tatakhidul ta. Ta ada sabdu kena tekan. Tatakhidul dhul. Tuan-puan, saya nak bagi tahu. Pertama ini adalah huruf. Ni huruf apa tuan-puan? Huruf apa ni? Ni huruf apa ni? Ni. Ni huruf apa ni? Tuan-puan, ni huruf zal. Bila huruf zal keluar ujung lidah, tattakhidul dhu. Jangan baca tattakhizul zul, salah. Tattakhidul dhul. Bukan tattakhizul, tattakhidul malak. Okey, itu pertama. Keluar ujung lidah. Yang kedua saya nak tanya, kenapa dhu ni tak baca panjang? Lepas zal ni kan ada waw kosong Ustaz. Kenapa dia baca tattakhidul? Kenapa saya tak baca tattakhidul? Kenapa teman? Cik Ila kata ada hamzah wasal lagi. Lagi Cik Ila? Cik Ila lagi? Iyo. Kerana apa tuan-tuan? Jumpa lam korang tepat? Kat Zaitun? Betul. Sebab ada hamzah wasal. Ingat tuan-tuan, bila ada hamzah wasal, huruf sebelum dia alif, waw, ya, kosong sekalipun, pangkah yang ini. Okey? Lepas tu tuan-tuan, hamzah wasal pun pangkah. Jadi dhu ni masuk terus kepada lam tanda sukun. Tattakhidul dhul, bukan dhul. Salah. Ingat ada hamzah wasal, alif waw ya patutnya panjang, kosong kan? Tapi pangkah dia. Hamzah wasal pun pangkah. Tengok sini. Tattakhidul malaika. Berhenti sini. Boleh? Kenapa berhenti dekat malaikah? Kenapa jadi kah? Kenapa tak jadi malaikat? Kenapa tuan-tuan? Kenapa jadi malaikah? Kenapa tak jadi malaikat? Tuan-tuan tengok ni huruf apa? Ni huruf apa cik? Kak Aini ni huruf apa? Kak Aini, Kak Syam terima kasih di post. Ni huruf apa? Ni saya tunjuk guna jari ni. Cuba tengok. Ni huruf apa? Ta marbutah sebut. Dia bukan ta. Ta ada dua jenis. Nama dia ta maftuhah, ta terbuka, ta macam kapal tu. Satu lagi nama dia ta marbutah. Tuan-tuan tak payah hafal nama pun tak apa, cukup kenal. Ta macam bulat ni tuan-tuan, nama dia ta marbutah. Ta macam ni kalau waqaf tuan-tuan dia akan jadi huruf hish. Malaikah. Malaikah. Dia bukan malaikat, bukan. Yang jadi huruf T adalah ta terbuka tu tuan-tuan. Ta yang terbuka macam kapal tu. Tahu tak ta terbuka macam mana?
ta yang alif, ba, ta. Ta itu kalau waqaf, malaikat. Kalau ta itu, kalau. Sekarang ni ayat ni, ta marbutah. Bila waqaf, wal malaikah. Huruf H di belakangnya. Faham tak? Lepas ni jangan salah lagi jangan dibaca antattakhidul malaikat. Salah. Malaikah. Boleh? Cantik. Tuan-tuan nampak tak ni ada ombak? Ni ombak ni Ni ada simbol macam ombak, macam misai ni kan. Jumpa dengan hamzah tuan-tuan. Jumpa dengan hamzah maka automatik tuan-tuan tahu dah 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Boleh? Jadi macam nak baca dia? Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikah. Settle. Boleh? Tuan-tuan ambil balik pada an tattakhidhul. Boleh ambil balik pada sini. An tattakhidhul malaikah baba. Boleh? والنبيين أربابا. Teman okey tak dengan muka saya? Muka saya. Dengan suara saya okey tak teman? Lag ke? Cubaan suara 1, 2, 3. Teman lag ke? Testing. Testing lag Aduh hai. Suara okey, muka lag Sekejap saya try tanya. Lag teman? Okey ke? Sekarang dah okey? Okey dah, baik. Line ni teman, saya pun tak tahulah line kenapa. Tadi je ni dah okey. Okey, baik teman, jom sambung. Wan nabiyina arbaba. Tuan-puan nampak tak? Wan. Okey. Tuan-puan hamzah wasal ni bangkah tak wujud tengah-tengah bacaan. Pergi kepada nun ada tanda sabdu. Nampak? Nun syaddah, nun sabdu. Apa tuan-puan kena buat? Saya tanya tuan-puan jawab. Ini adalah nun. Ni huruf nun Bukan huruf zal, bukan ni huruf nun. Tuan-puan saya nak tanya, kenapa bila jumpa huruf nun sabdu ni, apa nak kena buat tuan-puan? Ya betul. Ni pelajar-pelajar lama ni. W, D, 2H. Tuan-puan, W wajib D dengung 2 harakat. Kenapa wajib? Dia bukan dengung 2 harakat, dia wajib. Kenapa? 2 je huruf ada sabdu wajib dengung. Lain huruf ada sabdu tak wajib dan tak perlu dan tak dengung. 2 je huruf ada sabdu kena dengung. Saya ulang. 2 huruf ada sabdu kena dengung. Wajib dengung. 2 je tuan-tuan. Apa dia? Iaitu nun sabdu dan mim sabdu. Nampak? Nun sabdu, mim sabdu. Selain daripada tu tak ada wajib. Tak W. Tak wajib. Faham? Wajib lah nun sabdu kan. Jadi wajib dengung 2 harakat. Dengung tu kat mana Ustaz? Dengung tu kat khayshum. Khayshum tu kat hidung rasa. Mim. Contoh. Boleh? Clear? Nabiyyin. Kenapa bi? Sama teman. Sabdu. Tapi kenapa tak dengung Ustaz? Kerana ni bukan nun dengan mim sabdu. Ingat saya cakap, nun dan mim je. 2 huruf sabdu sahaja wajib dengung. Selain daripada tu tak payah dengung. Macam kes ya ni sabdu Ustaz, tak payah dengung. Cuma tekan je. Wan nabiyyi. Mana dia baca wan nabiyyi? Tak ada. Salah, dengung tu kat sini. Ada rasa tu tuan-tuan. Boleh? Dengung tu kat khayshum. Okey. Boleh dengung itu dekat khayshum. Alhamdulillah Cik Ila. Bila Ustaz ajar baru Cik dapat bezakan cara nak baca dengung dan tekan. Alhamdulillah. Thank you Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah.
Jangan confuse dengung dengan tekan. Sabdu memang kena tekan, tapi bukan dengung. Dengung tu rasa kat sini. Wan, im, inna, imma. Kalau tekan je lah. Iya. Mana ada? Mana ada? Faham? Iyyaka wan nabiyyi, biyin. Tak ada rasa dengung kat sini, tuan-tuan. Itu beza dengung dengan tekan. Sabdu tekan, tapi kalau sabdu tu pada nun dan mim, automatik jadi dengung tu rasa kat sini. Wan nabiyyi, biyyi. Kenapa dua harakat, Ustaz? Ni ada ya ni kepala ya kecil ni dua harakat. Okey? Wan nabiyina arbaba, arbaba. Ba dua harakat, tuan-tuan, sebab alif kosong. Ba. Kenapa sini baca ba? Kenapa tak baca arbaban? Tuan-tuan, kalau waqaf, kalau tuan-tuan berhenti, automatik tanwin baris atas, tak kira lah selari kau sangat kau, tanwin baris atas sahaja. Salin. Bila tanwin baris atas, tuan-puan nak waqaf, maka automatik dia akan jadi satu baris je. Gugur satu baris tanwin ni. Jadilah satu baris atas sahaja. Arbaban, waqaf jadi arbaba. Boleh? Balik bawah, Ustaz? Tak payah. Balik depan? Tak payah. Tanwin kasrah, tanwin dhammah, tak payah, tuan-tuan. Matikan tanwin. Syai'un. Bila waqaf? Syai'in. Bila waqaf? Syai'. Faham? Clear? Boleh? Boleh ke? Okay. Arbaba. Settle. Baik, jom sama nama sebelah. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Boleh? Tengok betul-betul. Aya'murukum. Tengok mulut saya. Aya'murukum. Kenapa tak baca kum? Dia jangan rapat, tuan-tuan. Aya'murukum. Kalau kum tu dah jadi sukun. Ni tak sukun, ni kosong ni dah, dengung. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Baik. Aya'murukum. Kenapa ayat jangan dibaca ayak? Faham? Tahulah kau orang utara, tapi janganlah dibaca ayak. Ayak, y-a-k, ya. Aya'murukum. Ayak, ya. Jangan ya tau. Ni bukan huruf ain, ni huruf hamzah. Boleh? Aya'murukum. Nampak, teman? Mim kosong, tuan-tuan. Mim kosong memang dengung, kecuali jumpa lam dengan roh. Tu je. Mim kosong dengung tak, Ustaz? Dengung. Ya, betul. Lepas tu, tuan-tuan kena ingat, dia jumpa dengan huruf ba. Dengung dua harakat ni. Murukum bil. Ikhfa syafawi. Yo ke ikhfa syafawi? Yo. Mim mati bertemu dengan ba, ikhfa. Mim mati bertemu selain daripada mim dan ba, izharu syafawi. Faham? Kalau Ustaz tak ingat nama hukum tu, Ustaz, apa syafawi tadi? Tak payah ingat pun tak apalah. Okay, kita baca betul. Aya'murukum. Betul lah. Tiru jawapan orang Ustaz, saya cari sendiri tau. Tak adalah tiru, saya main agak je. Aya'murukum. Masuk kepada bakum. Bil kufri. Ba. Ni ain, teman. Ni je, bukan ba. Ba'da in. Ustaz, kenapa di 2H saja bukan di S2H? Anda Cik Ila.
Kenapa Cik Ila dia bukan dengung samar dua harakat? Kerana dia bukan ikhfa. Sorry, dia bukan ikhfa pula. Kerana dia ikhfa. Sekejap mana pemadam saya ni. DS2H. Betul Cik Ila. Saya tertinggal. Terima kasih Cik Ila. Cik Ila, terima kasih tau. Tegur saya. Pandailah Cik Ila. Cik Ila maksudnya Cik Ila dah dapat tu. DS2H. Dengung samar dua harakat. Kenapa dia samar? Sebab dia masih ikhfa lagi. Ingatkan iklab tadi salah ya? Tak. Iklab tuan-puan jangan pening. Iklab dia ada mim berdiri ke bawah. Kaki kat bawah. Terima kasih Cik Ila. Alhamdulillah. Maksudnya kalau Cik Ila dah boleh tegur saya, betulkan saya, maksudnya dah makin faham dah. Okey? Tuan-puan, dia adalah dengung samar dua harakat. Sebab dia masih dia masih ikhfa tuan-puan. Tuan-puan, iklab jumpa ba je kan? Ya betul. Tapi iklab tuan-puan jangan pening. Iklab tuan-puan dia ada mim kecil balik bawah tu. Mim kecil balik bawah. Dia ada mim kaki ke bawah tu. Sama-sama saya ilmu tu saya ajar. Cik tak ada ilmu pun. Alhamdulillah. Sama-sama. Boleh tegur saya bagus. Alhamdulillah. Tuan-puan, DS2H dengung samar dua harakat. Kenapa samar? Sebab dia ikhfa. Ikhfa ni samar sembunyi. Samalah. Okey? Sebab tu dia baca aya'murukum bil. Sebab apa? Samar. Ikhfa, tuan-puan. Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Kalau nak tahu nama hukum lah. Aya'murukum bil kufri ba'da idh. Saya pun confuse iklab. Tuan-puan, jangan confuse. Iklab, tuan-puan, dia akan ada yang macam ni. Saya tunjuk, tuan-puan. Iklab, dia ada yang macam ni. Sekejap. Saya tunjuk sini. Kalau iklab, tuan-puan, dia ada yang ni. Mim kecil kat atas. Nampak tak? Iklab, tuan-puan, dia akan ada macam ni. Tuan-puan tak pening-pening. Iklab, dia ada benda ni dalam Quran, tuan-puan. Kalau ada benda ni, tuan-puan, ada ayat, lepas tu atas ada mim berdiri macam ni, kaki ke bawah, maka dia nama dia adalah iklab. Boleh? Dengan syarat, tuan-puan, dia ada kaki macam ni. Boleh tak? Ada ayat Quran, tuan-puan, contohlah. Ayat dia macam ni. Contoh ayat dia, nampak tak? Mim dengan nun lah. Salah, tak anti pula. Macam ni. Contoh, mim dengan nun. Lepas tu, mim ba'di. Contohlah, mim ba'di. Lepas tu ada mim ke kaki bawah ni. Mim berdiri, kaki ke bawah, ekor ke bawah. Ni nama dia iklab. Tu je. Tuan-puan jumpa je simbol macam ni, iklab. Ustaz, kalau jumpa mim berdiri tu, kita kena berhenti dan ambil nafas ke? Tak. No. Tak payah, cik. Berhenti dan ambil nafas tu, mim yang macam ni, cik. Ni dia. Mim yang macam ni, ini adalah nama dia mim waqaf. Ini yang wajib berhenti, ambil nafas yang baru. Ini nama dia waqaf. Mim baring. Mim terbang. Tak kira lah. Yang ini, teman, mim berdiri, kaki ke bawah. Yang ni nama dia iklab, kena dengung. Yang ni, teman, mim berdiri. Mim berdiri. Mim baring. Mim terbang. Tak kira lah, teman. Kalau macam ni, nama dia wajib waqaf. Macam surah Yasin. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Sebab ada mim baring macam ni. Kalau mim berdiri kaki ke bawah ni, tuan-tuan, ini nama dia iklab dengung. Min ba'di. Contoh. Okey. Kalau macam kes macam ni, ada tak mim kecil berdiri bawah, tuan-tuan? Cik akan ingat pesan Ustaz tu. Alhamdulillah. Ada tak mim berdiri kaki ke bawah kat sini? Ayat ni. Ayat ni. Ada tak mim berdiri kaki ke bawah, tuan-tuan? Mim kaki ke bawah ada tak? Tak ada kan? Maka bukan iklab. Dia bukan iklab, tuan-puan. Dia dengung samar dua harakat. Dia ikhfa syafawi. Ya'murukum bil kufri ba'da id. Okey, pergi sini, tuan-puan. Id. Huruf apa ni? Huruf apa ni, tuan-puan? Huruf zal. Ingat? Iz. Jangan lupa keluar dalam lidah. Az. Iz. Uz. Az. Iz. Uz. Boleh? Kenapa? Kenapa tu? Lag ke? Tadi siapa datang? Oh, ya ke? Okey. Kebibiran ke Ustaz ayat kum tu? Kebibiran?
إذ أنتم bukan is, keluar lidah إذ أنتم nun kosong jumpa dengan selain lam dengan ra. Tuan nun kosong jumpa selain lam dengan ra. Ni huruf nun ni huruf nun kosong jumpa selain lam dengan ra tuan. Maka dengung samar dua harakat. Sama tuan ikhfa. Tengok lidah saya. Antum. Kenapa dengung? Kenapa dengung? Kenapa Ustaz masuk terus? Kenapa tak tum? Kenapa saya baca tum? Tuan kena tahu tuan. Mim kosong jumpa dengan mim sebelah dia. Mim ni pula ada tanda sabdu. Maka dia akan jadi wajib dengung dua harakat. Antum. Dengung ke sini khayshum. Antum. Dapat tak? Antum muslimun. Waw kosong ujung ayat tuan boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Boleh? Sadaqallahul azim. Pakai misal dah habis. Musad berapa baru masuk dalam Musad 60. Esok kita sambung ayat 71 kita berhenti sini. Sambung sini. Boleh? Alhamdulillah. Kita mula tuan-tuan pada jam 11 suku. Tapi kadang lewat sikit. Nak lagi? Kakak dia lah. Kenapa? Kakak nak tulis berapa? 5. Boleh? Yang QR? Sekejap nak habis dah? Nak kunci kereta. Kunci kereta? Nak kereta Allah. Kat belah sana. Sekejap tunggu 5 minit boleh? Boleh. Habis. Kakak nak sekarang ke sekarang? Ya, 5 minit. Okey. Beres. Ustaz, bukankah kena baca mim plus WD2H wajib dengan akad sebab mim kosong jumpa huruf yauman. Ya, waw, mim, nun. Okey. Ke cik salah? Okey, kalau jumpa kat sini, mim sini bertemu dengan mim sini, wajib dengung dua harakat kat sini. Okey? Kena tahu yang kata ya, waw, mim, nun tu nun kosong. Cik Ilah yang yauman, ya, waw, mim, nun tu kalau nun kosong Cik Ilah. Okey? Kalau yang macam ni wajib dengung dua harakat. Boleh? Thank you so much. Saya berkongsi ilmunya best sangat. Alhamdulillah. Clear? Jom kita baca sama-sama tuan-tuan. Dekat sini tuan-tuan, sekejap Okey, jom baca. Mula pada sini wala ya'murukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bestlah baca Ustaz. Alhamdulillah. Okey ke tuan-tuan? Okey Kalau tak okey beritahu lah. Okey, jom kita baca sama-sama tau. Tengok ni teman. Siapa nak screenshot lah pada ayat sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'mu. Baca macam saya tau. Jangan baca laju-laju. Baca laju-laju tu masalah. Dia tak dapat. Acik ikut Ustaz boleh bila ngaji sendiri ke laut. Jangan laju-laju, perlahan-perlahan. Ustaz 60. Ayat 70, ayat 80. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikah. Ambil balik. An tattakhidhul malaikata dengung. Wan nabiyyina arbaba. Boleh? Di sini. Tu sambung. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dapat? Tengok pergerakan mulut saya perlahan-perlahan cik. Jangan laju-laju nak pergi ke mana.
satu hari satu ayat pun tak apa. Daripada satu hari satu muka surat tapi tak ke mana-mana poi Biar satu hari satu ayat perlahan pun tak mengapa. Jangan satu hari satu muka surat tapi bacanya tak melarat-larat. Faham? Satu ayat pun tak apa tapi baca okey. Pelan-pelan lah, jangan laju. Baca Quran ni tuan-tuan dia bukan perlumbaan. Boleh? Tak ada siapa tuan-tuan nak lumba dah. Lah dia khatam dulu Ustaz, saya khatam lambat nanti. Kau nak khatam-khatam apa? Tak payah bergaduh-gaduh lah khatam ni. Penting baca betul. Ustaz, tanwin tak selari dengung kan? Tak. Tanwin tak selari. Tanwin tak selari dengung. Betul. Okay. Tanwin tak selari dengung. Tanwin sengit. Tanwin selari tu baca jelas. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah biasanya belajar dengan Ustaz mudah faham. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Mala. Boleh? Jelas? Okey, baik teman-teman. InsyaAllah kita berhenti sekarang ni. Kenapa saya dengar ada yang baca dengung? Saya compile lah Ustaz. Teman-teman, tanwin tak selari memang dia baca dengung. Okey, Puan Faizah, tanwin tak selari, tanwin sengit. Tanwin tak selari. Contoh apa? Macam ayat tanwin 69, samalah. Tanwin 99, samalah. Okey? Contoh macam ayat apa? Ada tuan cari mana-mana ayat. Kalau jumpa tanwin tu sangat tak selari. Tak, tanwin selari tu dengung. Tak. Tanwin selari tak dengung. Ustaz guru kafar dulu. Tahu Teman, Puan Faizah, tanwin selari tu tak dengung. Dia baca jelas. Man. Arbaban. Mana ada orang baca arbaban? Salah. Kalau macam ayat ni tuan-tuan. Tanwin selari kan? Selari mbak tu. Tuan-tuan kalau nak sambung arbaban ayamurukum. Faham? Saya ke Ustaz baca, saya dah boleh baca. Alhamdulillah. Kadang saya dengar gitu. Macam Al-Mulk kan banyak tanwin tu. Compile lah saya. Mungkin tersilap lah orang yang baca tu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengung. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات sebab tanwin sangat طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Nampak? Jago tuan. Boleh? InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Selesai tuan-tuan. InsyaAllah esok kita sambung pada ayat seterusnya. Ayat 81. Tuan-tuan dan puan-puan, mak ayah saya yang saya kasih sekalian, boleh masuk pada setiap hari Isnin hingga Jumaat pada jam Isnin hingga Jumaat tuan-tuan boleh masuk pada jam 11 suku. 11 suku biasalah 11 suku 11.20 waktu untuk saya Isnin Selasa Iqra, Rabu dan Khamis tilawah, Jumaat tajwid tuan-tuan. Okey, masuk seawal jam 9.30 pagi akaun saya sendiri untuk slot tadabbur, cuma Jumaat fiqh dan hadis selang selilah. Boleh, tuan-tuan rumah sampai belum follow saya boleh tekan button follow tuan-tuan, tekan button tambah, kita bersahabat bersama-sama. InsyaAllah tuan-tuan saya minta ampun, minta maaf daripada saya Ustaz Aidil atas kesalahan, kesilapan, ketelanjuran bahasa kata dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan saya paskan seterusnya slot saya dan tuan-tuan kepada Fatin. Jom kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, insyaAllah teman-teman saya serahkan majlis ini seterusnya kepada Fatin. Minta maaf atas segala salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran bahasa kata dan sebagainya. Teman-teman, siapa nak daftar untuk seminar jadi pelajar SQA dan sebagainya, teman-teman boleh bersama dengan Fatin. Okey, insyaAllah teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fatin pakai ni, Fatin pakai macam ni. Yang ni keluar. Pakai macam ni kan. So yang ni keluar. Bismillah.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-puan semua. Okay. Bagi saya set up sekejap. Okay, terima kasih yang mana ada dekat dalam live ni. Alhamdulillah yang mana dah selesai sesi dengan Ustaz Aidil. Okay, jadi kita akan sambung sikitlah penerangan untuk siapa yang berminat untuk join seminar kita. Mesti tuan-puan semua yang berminat. Okay, yang mana tertanya-tanya yang macam mana nak join? Okay, waalaikumsalam, terima kasih. Okay, yang nak join kita punya seminar online. Okay, kita cerita sekejap berkenaan kita punya seminar. Okay, lepas tu kalau ada tuan-puan yang nak jadi kita punya pelajar untuk SQA, waalaikumsalam. Okay, nanti kita akan terangkan apa kelebihan jadi pelajar daripada SQA. Sebenarnya pelajar-pelajar SQA ni, okay tak apa, terima kasih. Waalaikumsalam yang mana baru masuk. Okay, untuk pelajar-pelajar SQA kita macam-macam kelebihan kita bagi. Okay, jadi kita akan cerita sekejap berkenaan kita punya seminar lah. Saya highlightkan dulu berkenaan seminar. Okay, lepas tu baru kita cerita untuk siapa yang berminat nak jadi pelajar SQA. Okay. Alright, jadi untuk tuan-puan, tuan-puan mesti dah dengar kan sikit-sikit Ustaz ada cerita berkenaan kita punya seminar online. Nampak tak? Jadi kita fokus. Okay, jadi kita punya seminar ni, okay, pada 26 September bulan depan je tuan-puan. Okay, seminar kita senang sebab seminar kita online. Okay, seminar kita secara online jadi mudah untuk tuan-puan. Boleh tengok sambil-sambil pasang untuk seisi keluarga kan. Okay, jadi untuk seminar online kita daripada pukul 8.30 sehingga 12.30 hari. Okay, jadi kalau ada tuan-puan yang berminat, okay, untuk kita punya seminar, boleh kontak kita punya tim. Okay, kalau ada yang daripada Singapura ataupun daripada Sabah, Sarawak, tak ada masalah. Boleh je. Okey. Untuk seminar kita, seminar secara online kita ni tajuk dia Fiqh Taharah. Okey, kita akan ceritakan tentang najis, bab najis dan juga air. Yang mana, okey tuan-puan, kalau seminar kan, kalau teori je, memang sangat-sangat orang kata apa, bosan. Betul tak? Lagi-lagi kita buat secara online, memang orang kata mengantuk sikit, betul. Tapi untuk kita punya seminar ni, Masya Allah, untuk seminar kita, insyaAllah Ustaz Aidil akan terangkan lebih banyak secara praktikal. Kita ada teori dan juga praktikal, tapi lebih banyak praktikal. Yang mana kalau sesi untuk praktikal ni tuan-puan lebih mudah faham. Kita nampak secara jelas, okay, dan kita lebih faham apa yang diterangkan berbanding kalau kita cerita pasal teori sahaja. Okey, jadi untuk kita punya seminar kita akan ceritakan tentang bab najis dan juga air lah. Akan ada 2 sesi. Yang mana tuan-puan, kita punya seminar ni tak lama pun. Tak lama pun tuan-puan. Daripada pukul 8.30 sampai pukul 12.30 hari saja. Jadi untuk petang tu tuan-puan dah boleh sambung dah urusan masing-masing. Jadi sebab apa? Kalau seminar panjang ni kadang orang kata susah nak fokus, betul lah. Lama-lama kita drag terlalu panjang. Yang ni Ustaz akan buat memang padat, orang kata penuh dengan praktikal dan juga teori-teori yang penting. Okey. Jadi tuan-puan jangan risau. Kita ada 2 sesi, yang mana yang sesi pertama kita akan fokus. Okay, fokus untuk bab najis, yang mana tuan-puan akan belajar berkenaan dengan hukum. Okay, lepas tu ada praktikal cara nak sucikan najis dan sebagainya lah. Okay, lepas tu kita akan ada rehat sekejap secara dalam 30 minit macam tu. Lepas tu kita akan sambung untuk sesi kedua iaitu bab air. Sama juga tuan-puan, ada sesi untuk teori dan juga praktikal lah. Okay, dan sebelum habis seminar kita ada sesi soal jawab untuk tuan-puan. Okay, jadi kalau ada tuan-puan yang berminat untuk join seminar kita ni memang berbaloi tuan-puan. Sangat berbaloi. Okay, yang mana kalau tuan-puan berminat, okay, boleh kontak kita punya tim. Boleh kontak kita punya tim tuan-puan. Alright, jadi untuk kita punya seminar, harga dia tak sampai 100 pun tuan-puan. Harga bawah 100. Okay, untuk siapa yang first time nak join kita punya seminar, harga RM70 saja. Yang mana tuan-puan, okay, lepas daftar nanti, lepas daftar kita akan bagi nota PDF, kita akan bagi video rakaman kelas. Okay, yang mana untuk 100 peserta terawal sahaja yang join seminar ni, kita akan bagi free gift. Jadi tuan-puan, kalau siapa yang nak dapatkan free gift, kena daftar nama sekarang. Okay, mungkin ada tuan-puan yang tanya berkenaan dengan pembayaran. Okay, kita faham. Mungkin tuan-puan tunggu masa sikit untuk buat pembayaran. Okay, jangan risau tuan-puan, sebab kita bagi tuan-puan masa daftar dulu dan kita akan open pendaftaran insyaAllah sehingga minggu last seminar. Mungkin dalam 3 hari sebelum macam tu, 23 macam tu. Jadi tuan-puan masih ada masa untuk buat pembayaran.
Nak bagi nama dulu, bayar kemudian, tak ada masalah. Masih ada masa. Nak bayar hujung bulan 8 ni boleh. Awal bulan 9 pun masih ada masa. InsyaAllah sehingga 23 September. Okey, jadi kalau tuan-puan berminat, tuan-puan berminat untuk kita punya seminar ni. Kita punya seminar ni, tuan-puan, senang je. Boleh komen ataupun boleh contact kita punya team. Okey, tuan-puan. Alright, jadi tuan-puan kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan seminar online kita, boleh komen. Boleh komen, saya boleh jawab sikit lah kalau ada soalan ke, nak tanya tentang pembayaran. Okey, untuk pelajar-pelajar SQA, kalau contoh dalam live kita ni ada pelajar SQA, untuk seminar yang ada SQA akan dapat secara percuma. Dan untuk siapa yang pernah join mana-mana seminar daripada SQA, kita akan bagi di harga murah sikit. Akan dapat harga RM50. Contoh sebelum ni yang pernah join seminar kita ada SQA juga, ni kali kedua kiranya, kita akan bagi harga murah RM50 tuan-puan. Okey, RM50. Jadi kalau harga asal dia RM70. Tapi memang murah dan berbaloi tuan-puan. Harga bawah RM100 je, tak sampai RM100. Okey, tuan-puan akan belajar berkenaan dengan najis, air yang memang padat dengan teori dan juga praktikal oleh Ustaz Aidil. Okey, tuan-puan semua jelas tak berkenaan kita punya Fiktara ni? Masa tak panjang pun. 8.5 sampai 12.5 hari sahaja. Okey. Okey, jadi saya nak cerita balik berkenaan kita punya kelas. Kelas SQA. Kalau ada tuan-puan yang berminat untuk join kita punya kelas. Kalau tuan-puan berminat untuk jadi pelajar-pelajar SQA, okey. Yang pertama sekali, mungkin ada yang tanya, kenapa saya kena join jadi pelajar SQA? Okey, untuk pelajar SQA kita akan bagi macam-macam kelebihan. Yang pertama sekali, okey, dalam satu minggu kita akan adakan 5 kali kelas. Yang mana tuan-puan dalam satu bulan ada 20 kelas. Dibagikan dengan harga yuran. Yuran untuk pelajar hanya 150 sahaja dengan 20 kelas sebulan. Yang mana satu kelas harga dia RM7 sahaja. RM7 sahaja tuan-puan. Berbalik kat mana nak jumpa? Lepas tu untuk pelajar-pelajar SQA kita akan masukkan dalam grup-grup WhatsApp dan juga masuk dalam channel Tele yang mana dekat dalam tu ada info-info kelas dan penuh dengan rakaman dan juga nota PDF daripada kelas-kelas harian. Okey, dan tuan-puan, untuk kita punya rakaman tuan-puan, rakaman semua tu adalah rakaman secara live. Bukan kita rakam daripada awal siap-siap bagi dekat tuan-puan. Bukan macam tu. Kita punya rakaman memang rakaman kelas harian secara live. Okey, dan untuk pelajar-pelajar SQA, okey, setiap pelajar yang daftar dengan kita akan bagi 3 buku percuma. 3 buku percuma untuk tuan-puan, khas untuk pelajar-pelajar SQA sahaja. Okey, lepas tu ada apa lagi? Apa-apa produk, produk keluaran daripada SQA kita akan bagi khas untuk pelajar-pelajar 20%. Potongan harga 20%. Banyak tuan-puan. Banyak kan? Okey, jadi siapa yang berminat? Cuba komen kalau nak join. Okey, kalau contoh ada tuan-puan yang daripada Singapura, daripada Singapura boleh join, daripada Brunei dan seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak lah. Dan kita ada juga pelajar-pelajar daripada Singapura lebih kurang 50 orang. Jadi kalau ada pelajar Singapura yang nak join, ataupun daripada Brunei boleh sahaja kita terima. Okey, tak ada masalah pun. Okey, jadi tuan-puan, untuk pelajar-pelajar SQA, macam saya cerita tadi, okey, potongan harga 20%, macam mana tu? Okey, untuk masa dekat ni, insyaAllah dalam masa dekat kita akan keluarkan satu produk yang kita panggil lebih kurang macam kad Iqra lah. Yang mana dekat dalam tu, okey, ada Iqra, ada tajwid, ada rakaman surah pilihan, ada rakaman zikir pilihan. Masya Allah tuan-puan. Okey, jadi untuk kita punya kad tu insyaAllah kita akan keluarkan dalam masa dekat yang mana khas untuk pelajar-pelajar SQA akan dapat harga istimewa. Harga istimewa. Jadi menarik tak menarik jadi pelajar-pelajar SQA ni? Kalau ada tuan-puan yang berminat untuk join jadi pelajar boleh saja komen lah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-puan. Okey, kalau ada tuan-puan nak tanya soalan ataupun berminat, okey, sebenarnya boleh komen, tuan-puan boleh tekan ya dekat tepi bawah. Okey, dekat tepi bawah, dekat sebelah, jap saya tunjuk Okey, tuan-puan tengok dekat bawah ni. Alamak, kita buka sini lah. Kejap Okey, kalau ada yang berminat nak join kita punya seminar ataupun nak join kelas, okey, dekat bahagian bawah ni. Dekat bahagian bawah ni nampak ada kotak kuning gambar anak panah tu. Gambar anak panah ke atas. Okey, tuan-puan tekan je dekat situ.
Okey. Nak join mana satu? Nak join seminar ataupun nak daftar kelas tadabbur ke? Okey, boleh. Okey, jadi kalau tuan-puan nak join kita punya seminar ataupun nak jadi nak join kelas tadabbur kita, boleh tekan dekat bawah tepi tu lah. Yang mana ada kotak kuning, ada gambar nak pandang ke atas. Tekan dekat situ, insya-Allah nanti tim kita akan bantu tuan-puan, okey? Jadi kalau tuan-puan, jadi kita punya pelajar macam kita kata tadi lah, ada macam-macam kelebihan selain daripada potongan harga, dapat rakaman daripada sesi kelas, dapat nota, masya-Allah tuan-puan. Dekat luar sana kan memang banyak kelas-kelas online kita tengok. Sebab sekarang ni zaman orang kata zaman digital. Jadi memang macam-macam kelas online kita boleh jumpa. Tapi apa kelebihan jadi pelajar SQA ni, macam saya kata tadi, kita punya kelas kita bagi nota. Kita bagi rakaman. Jadi kalau tuan-puan contoh ada urusan tak dapat nak join kelas pada pagi ni contoh, jangan risau sebab boleh tengok balik rakaman, boleh baca semula nota. Kadang-kadang kita jumpa kelas online kat luar sana, kita sendiri kena rakam, betul tak? Okey, kalau untuk ahli SQA, seminar percuma saja. Untuk seminar kita bagi percuma untuk pelajar SQA. Kalau contoh bukan pelajar tapi pernah join kita punya seminar, okey, kita bagi harga 50. Dapat potongan harga juga. Kalau first time nak join harga RM70. Okey, Puan Raja Nur Ashikin berminat ke nak join seminar? Okey? Boleh komen kalau berminat ataupun boleh tekan kat anak panah bawah. Saya cerita balik berkenaan dengan seminar sebab Puan Raja Nur Ashikin tanya berkenaan seminar kan. Okey, jadi kita punya seminar Fiqh Taharah ni kita buat secara online. Jadi mudah untuk tuan-puan. Secara online pada 26 September. Okey, 26 September, masa dia tak terlalu panjang. 8.30 sampai 12.30 je. Berminat. Okey, Puan Nur Ashikin boleh tekan dekat bawah ataupun boleh je komen. InsyaAllah tim kita akan bantu. Jumpa tak kotak warna kuning? Dekat sebelah kiri bawah tu, kotak warna kuning kecil tu ada anak panah. Boleh tekan dekat situ. Okey, jadi untuk seminar kita 26 September 8.30 pagi sampai 12.30 hari, yang mana kita akan sediakan nota PDF dan juga video rakaman kelas. Okey, jadi untuk kita punya seminar Fiqh Taharah ni kita akan ceritakan bab najis dan juga bab air. Yang mana akan diterangkan secara teori dan juga praktikal oleh Ustaz Aidil. Kita punya sesi ni tak panjang tapi padat dan penuh dengan maklumat-maklumat yang penting. Yang penting dia ada dia ada secara praktikal. Kadang-kadang kita tengok seminar, baca baca-baca teori, masuk tapi kita tak berapa nak faham. Yang ini kita ada praktikal sekali. Jadi tuan-puan lebih faham dan lebih orang kata jelas. Jelas topik-topik yang kita bincangkan. Jadi untuk kita punya sesi akan bagi dua lah. Okey, ada dua sesi untuk topik najis dan juga air lah. Dikira bagi dua sesi. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Puan Ati Dahlia. Okey, jadi untuk kita punya seminar sebelum penutup kita akan ada sesi soal jawab lah. Jadi kalau tuan-puan ada persoalan ke pertanyaan, contoh bab-bab yang topik ni memang selama ni nak tanya tapi tak berkesempatan, tak jumpa tempat nak tanya. InsyaAllah dalam sesi soal jawab tuan-puan boleh kemukakan soalan. Okey, jadi tuan-puan yang mana nak join seminar, boleh komen nak berminat ataupun boleh tekan je kotak kuning kat bawah tu, yang kecil dekat sebelah kiri. Dekat sebelah kiri tuan-puan, okey? Boleh? Jadi untuk yang tak pernah join kita punya seminar, harga dia 70 saja. Tuan-puan, RM70 ni berbaloi sangat. Walaupun online tapi kita bagi nota, kita bagi rakaman, mudah, santai je. Kan? Sebab rakaman pula. Seminar secara online, tuan-puan boleh tengok dekat mana-mana je. Dekat dalam telefon tu, boleh buka dekat dalam TV, buka dekat rumah, betul tak? Okey, jadi untuk kita punya seminar, kalau tuan-puan berminat yang mana pernah join kita punya seminar, okey, kita akan bagi potongan harga jadi RM50 sahaja. Dan untuk pelajar-pelajar SQA kita akan bagi secara percuma sahaja. Okey, jadi kalau ada tuan-puan dalam ni, saya nak dapat yang percuma macam mana ya? Boleh jadi pelajar SQA kita yang mana yuran sebulan hanya serendah 150 saja. Tuan-puan akan dapat 3 buku percuma, okey, dan kelas akan ada 1 bulan 20 kali.
Okay, untuk pelajar-pelajar SQA ada macam-macam kelebihan lain lah. Selain tu kita bagi potongan harga 20% untuk produk-produk SQA. Okay, untuk sementara, untuk sekarang ni kita belum ada lagi. Tapi insyaAllah akan datang masa terdekat je. Kita akan keluarkan banyak produk-produk daripada SQA. Antara kita keluarkan kad Iqra. InsyaAllah nanti akan datang ada buku, ada e-book dan macam-macam lagi. Jadi tuan puan, kalau nak join, nak dapatkan kelebihan-kelebihan ni, join jadi pelajar SQA kita. Okay, sesi tadabbur, okay, setiap pagi waktu lebih kurang dalam 9:30 macam tu, tuan puan. Okay, kita punya kelas, okay, tuan puan akan dapat rakaman dan juga nota PDF. Okay, nota PDF dapat, rakaman daripada kelas pun dapat. Okay, semua pelajar-pelajar SQA kita akan masukkan dalam grup dekat WhatsApp ni dan kita akan masukkan dalam grup Tele channel Tele. Okay. Yang mana dekat dalam channel Tele ni padat dan penuh dengan nota-nota. Lepas tu ada rakaman-rakaman. Yang lama-lama pun boleh senang cari balik. Kita sediakan platform channel ni. Channel Tele senang untuk tuan puan tengok balik nota-nota dan juga rakaman kelas. Sebab kita faham tuan puan. Kadang-kadang kita dah masuk kelas hari-hari ni kan. Ada urusan, mungkin ada perkara-perkara yang tak dapat nak dielakkan. Tak apa, tak ada masalah tuan puan. Boleh tengok balik rakaman, boleh baca balik nota-nota ringkas yang senang untuk tuan puan faham. Okay, jadi untuk pelajar-pelajar SQA, okay, kita akan bagi 3 buku percuma. Kalau tuan puan daftar nama, okay, untuk jadi pelajar, kita akan terus post buku. Kalau daftar awal akan dapat buku terus. Masya Allah. Okay, dan kita akan sambung balik untuk kita punya seminar tuan puan. Seminar kita. Okay, jadi kalau tuan puan berminat untuk seminar, yang mana dah dengar seminar ni sebelum ni Ustaz Adil ada tercerita sikit berkenaan dengan seminar online kita. Okay, untuk seminar, kita buat secara online saja tuan puan. Secara online, okay, di Zoom meeting ataupun live FB private lah. Oleh Ustaz Aidil, yang mana kita akan ceritakan topik berkenaan dengan najis dan juga air. Tuan puan akan belajar berkenaan dia punya pembahagian, hukum. Okey, lepas tu ada juga praktikal-praktikal, cara sucikan ke, okey, cara kita nak uruskan macam najis dan bau air, nak kena pasti air, apa semua. Hukum-hukum semua. Tuan puan, kita punya sesi seminar ni tak panjang. Dia tak panjang. Daripada 8.30 pagi, okey, sesi pertama 8.30 pagi sampai 10 pagi saja. Lepas tu kita akan bagi rehat sekejap 30 minit dan kita akan sambung sesi kedua bab air sehingga pukul 12 dan ada sedikit sesi soal jawab, rumusan dan penutup. Tuan puan, tak payah panjang-panjang sangat pun kan? Sampai tengah hari dah settle. Sampai tengah hari dah settle tuan puan. Petang tu dah boleh sambung dah urusan tuan puan. Senang, mudah. Benda secara online ni memang mudah. Lepas tu boleh tengok balik nota, ada rakaman balik. Okay, dan istimewa untuk peserta-peserta seminar kita, khas untuk 100 peserta terawal sahaja kita akan bagi free gift. Untuk 100 peserta terawal sahaja. Okay, jadi ada tuan puan yang tanya saya, macam mana kalau saya berminat tapi tak boleh nak buat pembayaran sekarang, tengah tunggu duit ke atau sebagainya. Okey, jangan risau tuan puan. Kita open untuk pendaftaran insya-Allah sehingga minggu terakhir seminar. 3 hari sebelum seminar kita akan tutup pendaftaran. Jadi tuan puan, kalau bagi nama hari ni masih ada masa, kita bagi masa untuk buat pembayaran. Sehingga 23 hari bulan 9. Jadi tuan puan jangan risau. Contoh nak bayar hujung bulan 8 ke, nak bayar awal bulan 9 ke, masih ada masa. Yang penting tuan puan bagi nama, daftar dulu. Sebab nak dapatkan free gift tu. 100 pertama sahaja kita bagi free gift. Tuan puan takkan tak nak free gift. Kita nak bagi free gift best-best ni. Khas untuk peserta-peserta seminar online kita. Sebagai apa? Tanda perhargaan, kepercayaan kepada tim SQA kita. Okey, jadi tuan puan yang mana berminat untuk join kita punya seminar ataupun nak jadi pelajar ke. Okey, tuan puan nampak tak dekat sebelah kiri bawah? Okay, dekat sebelah kiri bawah sini. Dekat sini kan? Mana? Dekat bawah tu akan ada kotak. Kotak kecil je, warna kuning. Dia ada gambar anak panah ke atas. Tuan puan tekan dekat situ. Boleh isi dekat situ. Boleh pilih sama ada nak join seminar, nak jadi pelajar SQA ke, join kelas tadabbur. Tekan dekat situ, tuan puan isi je maklumat. InsyaAllah nanti tim kita akan hubungi tuan puan. Senang je, mudah, betul tak? Okay, jangan risau, bagi je nama dulu. Kalau nak tanya-tanya lebih ke, ada soalan yang tak faham, nak lebih jelas, boleh sahaja komen atau boleh tanya. Okay, jadi tuan puan untuk seminar
Siapa yang nak kena cepat-cepat join lah sebab slot kita tak buka banyak tau. Dan memang sangat-sangat terhad. Jadi bila laju nanti takut cepat habis. Tuan-puan yang mana belum daftar kena daftar sekarang. Kena daftar sekarang untuk dapatkan 100 yang pertama. Dapat free gift. Lagi satu, kalau lambat takut nanti bila dah full slot tak sempat nak join tuan-puan. Okay. Topik ni memang topik yang orang kata kita biasalah harian kan, berkaitan dengan najis, okay, berkaitan bab air. Jadi memang membantu tuan-puan. Okay, jadi kita punya seminar ni okay, dianjurkan oleh Ustaz Aidil yang mana Ustaz akan terangkan secara praktikal dan juga teori dan akan lebih kepada praktikal. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau faham alhamdulillah. Kalau ada yang tak faham, kurang jelas ke, boleh je bagi tahu. Adalah saya terlepas baca ke terlepas pandang. Okay, untuk bayaran. Okay, bayaran seminar kita, harga dia tak sampai 100 pun tuan-puan. Harga asal dia RM70. Tapi kalau tuan-puan pernah join kita punya seminar sebelum ni daripada SQA, kita akan, okay, terima kasih. Kita akan bagi harga RM50 saja tuan-puan. Harga RM50 saja siapa yang pernah join kita punya seminar. Kalau first time tuan-puan, kita bagi harga RM70 saja. RM70 dah murah sangat tu. Dapat Dapat apa tadi? Dapat nota, dapat rakaman dan khas untuk pelajar-pelajar SQA kita bagi percuma lah. Jadi kalau pelajar-pelajar SQA dekat dalam ni nak join kita punya seminar 26 hari bulan 9 ni. Okay, boleh terus tekan dekat beg kuning bawah tu. Ni dia kotak kuning, bukan beg kuning kotak kuning bawah tu. Okay, terus tekan dekat situ, terus join. Masya Allah, dapat percuma kita bagi khas untuk pelajar-pelajar SQA. Kalau ada dalam ni tuan-puan yang mana bukan pelajar tapi nak dapat harga pelajar ni, nak dapat percuma. Okay, tuan-puan, join kita punya jadi pelajar SQA, okay, join kelas tadabbur ke. Okay, kita punya pelajar-pelajar SQA kita bagi macam-macam kelebihan. Kenapa tuan-puan kena join? Kenapa tuan-puan kena join? Sebab apa? Yang pertama, kita bagi kelas tuan-puan 1 minggu 5 kali. Daripada hari Isnin sampai Jumaat. Hari Isnin sampai Jumaat untuk kelas tadabbur yang mana ada waktu pagi. Lepas tu kita bagi tuan-puan percuma 3 buku. Percuma 3 buku untuk tuan-puan yang jadi pelajar SQA. Masya Allah, mana nak dapat? Buku percuma ni? Kita bukan bagi 1 je buku tau, kita bagi 3 buku. Kita bagi 3 buku untuk tuan-puan. Okay, lepas tu kita bagi apa lagi? Untuk pelajar-pelajar SQA, kalau ada seminar yang dianjurkan oleh kita akan bagi secara percuma sahaja. Macam contoh seminar online saya kata tadi tu kan. Seminar Fiqh Taharah kita untuk pelajar-pelajar SQA akan dapat join secara percuma sahaja. Okay, lepas tu apa lagi? Lepas tu untuk pelajar-pelajar SQA kita akan bagi potongan harga 20%. Potongan harga 20% untuk apa-apa produk daripada SQA. InsyaAllah akan datang akan ada macam-macam produk daripada SQA. Antaranya yang paling terdekat insyaAllah dalam masa dekat kita akan keluarkan kad Iqra tuan-puan. Kad Iqra ni secara digital je. Okay, tuan-puan akan dapat QR lah yang mana tuan-puan scan je dekat situ. Scan dekat situ boleh terus dapat nota-nota dekat dalam tu. Ada nota berkaitan tajwid, ada Iqra dekat dalam tu. Lepas tu ada rakaman surah. 8 rakaman surah pilihan dan juga 8 rakaman zikir pilihan. Yang mana tuan-puan bila dah scan, contoh nak pasang surah-surah tu kan, tuan-puan boleh terus je pasang melalui telefon. Ataupun boleh connect dengan Bluetooth kereta. Contoh nak pasang dalam kereta. Sambil-sambil buat kerja, boleh je pasang dekat dalam telefon. Mudah tuan-puan. Lepas tu ada zikir pilihan dan dalam tu ada tajwid, ada Iqra. Tuan-puan senang nak akses sekarang ni. Sekarang kita guna digital je. Cuma bayar, scan QR, semua maklumat dah ada dalam telefon. Okay. Jadi tuan-puan untuk kad Iqra insyaAllah nanti bila dah keluar, kita dah launching, nanti kita akan cerita lebih. Saya cuma nak highlight lah untuk pelajar-pelajar SQA akan dapat harga istimewa untuk kita punya kad Iqra. Kad Iqra kita harga istimewa. Sebab tu produk under SQA. Jadi tuan-puan akan dapat 20% potongan harga. Dan begitu juga kalau ada produk-produk lain daripada SQA insyaAllah dalam masa akan datang. Contohnya kita akan ada buku, kita ada e-book dan macam-macam lagi. Jadi tuan-puan, jadi pelajar SQA ni bukan sekadar kelas saja. Bukan sekadar kelas tadabbur saja tapi kita bagi macam-macam untuk tuan-puan. Okay, kelas-kelas ni pun bukan kelas orang kata kelas tuan-puan tengok secara live hari-hari itu je cukup. Tapi kita bagi nota tuan-puan. Kita bagi rakaman kelas tuan-puan. Okay, sebab kita nak kata kalau kelas online ni sebenarnya banyak je dekat luar sana.
Tapi apa yang berbezanya dengan SQA, kita bagi yang berbaloi tuan-puan. Berbaloi dengan harga bayaran yang tuan-puan bayar setiap bulan. Yuran hanya serendah 150 tuan-puan. Kelas 1 bulan ada 20 kali. Seminggu 5 kali, sebulan 20 kali. Yang mana tuan-puan, satu kelas akan jatuh harga RM7 sahaja. RM1 saja untuk satu kelas. Jadi satu bulan kita bagi 150. Yang mana bukan tu saja tuan-puan dapat join. Macam ni seminar free, betul tak? Lepas tu kita bagi potongan harga untuk produk-produk. Dia bukan sekadar satu je kelebihan yang tuan-puan dapat. Masuk kita punya grup, kita masukkan dalam grup-grup yang mana ada perbincangan, info tentang kelas. Lepas tu ada nota dan juga rakaman. Okay, sebab biasanya macam saya jumpa kelas-kelas online kan, berbayar ke tak berbayar, kadang-kadang tak ada rakaman. Kita kadang-kadang nak tengok balik walaupun kita dah tulis nota. Mungkin ada bahagian-bahagian kita terlepas pandang, kita tak fokus. Jadi bila tengok balik rakaman tu sangat membantu tuan-puan. Rakaman-rakaman ni memang membantu. Jadi kalau macam tuan-puan ada urusan, tak boleh nak join pagi ni kan, tiba-tiba ada urusan emergency, jangan risau sebab ada nota, ada rakaman. Jadi tuan-puan bayar 150 berbaloi. Orang kata tak sia-sia tau. Tak rugi, tak sia-sia pembayaran tuan-puan setiap bulan. Okey, jadi kalau ada tuan-puan yang daripada Singapura ataupun daripada Brunei, okey, kita terima pelajar-pelajar daripada Singapura dan juga Brunei juga. Okey, sebab sekarang ni untuk pelajar Singapura kita ada lebih kurang 50 orang. Dalam 50 orang lah. Okey, lepas tu kita punya total pelajar pun hampir 300 orang. Yang sedia ada ni, Masya Allah. Jadi tuan-puan, yang mana selalu dengar live daripada Ustaz, nak tahu lebih detail berkenaan kita punya kelas tadabbur ke, okey, nak join jadi pelajar, okey, tuan-puan boleh tekan dekat bawah pad kuning, kotak kuning tu yang ada gambar anak panah tu. Tekan dekat situ, boleh klik lah, nanti insya-Allah kita punya team akan bantu tuan-puan. Boleh tekan dekat situ, nak tanya pasal kelas, nak tanya pasal seminar, ada apa-apa soalan boleh je tanya. Okey, tuan-puan. Jadi pelajar, kita bagi macam-macam kelebihan. Jadi rugi tuan-puan. Kalau tuan-puan dah selalu dengar apa kelebihan ni, tapi tuan-puan tak join, memang rugi. Nanti dah macam-macam produk daripada SQA tuan-puan, dapat potongan harga lagi, tuan-puan rugi kalau tak join jadi pelajar. Okey, untuk seminar kita. Jadi tuan-puan, kalau ada yang baru masuk, kita akan ada seminar pada 26 September ya. 26 September kita ada seminar secara online. Okey, secara online yang mana tuan-puan, harga promosi, harga untuk kita punya seminar, harga serendah RM70 saja. Okey, harga dia 70 je tuan-puan. Tapi apa? Tapi kalau tuan-puan pernah join kita punya seminar sebelum ni, okey, pernah join seminar under SQA, kita bagi harga potongan sikit. Kita bagi 50 je tuan-puan. 50. Dan berita yang paling baik untuk pelajar-pelajar SQA, kalau nak join kita punya seminar, kita bagi secara percuma. Secara percuma sahaja. Alamak, kejap yang tuan-puan. Secara percuma khas untuk pelajar-pelajar SQA saja kalau nak join kita punya seminar. Okey, seminar ni seminar apa tuan-puan? Yang kok ada yang baru masuk ke, ni seminar apa lah yang saya tengah cerita ni. Okey, seminar kita, seminar Fiqh Taharah ni. Yang mana diajukan oleh Ustaz Aidil lah. Ustaz Aidil ni pengasas daripada Sautul Quran Academy kita lah, SQA. Okey, yang mana Ustaz akan bahaskan untuk kita punya seminar kali ni, kita akan ceritakan tentang bab najis dan juga air. Bab najis dan juga bab air. Yang mana dekat kita punya slot, akan ada 2 slot lah. Kita punya seminar tak panjang tuan-puan. 8.30 sampai 12.30 habis settle. Sekejap je, tak panjang sangat. So dalam satu sesi tu lebih kurang 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit. Okey, jadi tuan-puan, sekejap je. Ambil masa luang untuk sesi seminar kita, Fiqh Taharah tajuk dia, najis dan juga bab air. Lepas tu 12.30 hari macam tu, 12.30 tengah hari, tuan-puan dah boleh sambung urusan dah. Petang tak kacau tuan-puan. Sebab seminar online ni kita tak nak buat panjang. Panjang nanti letih, susah nak fokus, kita banyak urusan, kadang-kadang petang-petang apa semua, betul tak? Jadi kita buat ringkas, padat, penuh dengan isi. Dan yang paling bestnya, kita punya seminar ni, okay, Ustaz akan cerita secara teori dan praktikal. Kita bukan buat teori je. Sebab kadang-kadang seminar kalau teori dibaca-baca je.
Seminar teori dia baca macam tu je. Tapi sekarang ni kita nak buat secara praktikal. Praktikal ada, teori ada. So lebih jelas dan lebih faham. Orang kata lebih detail lah penerangan bab-bab dan tajuk-tajuk topik yang kita akan ceritakan semasa seminar ni. Okey, jadi tuan-puan belajar apa? Okey, bab-bab najis kita kan ada najis berat, najis sederhana dan najis ringan. Okey, lepas tu kita akan cerita bab air. Okey, yang mana ada teori praktikal cara nak sucikan najis, cara nak kena pasti air dan sebagainya. Okey, dan sebelum kita tutup majlis seminar, tutup seminar akan ada sesi soal jawab tuan-puan. Okey, siapa yang berminat untuk join kita punya seminar fiqh taharah secara online? Okey, ada Zoom meeting dan juga live di FB Live secara private oleh Ustaz Aidil. Okey, boleh join kita punya seminar, tekan dekat kotak bawah. Kotak kecil warna kuning tu yang ada anak panah, tekan dekat situ join seminar. Ataupun kalau nak join jadi pelajar SQA, tekan juga dekat situ. Ataupun tuan-puan komen je kalau tak jumpa. Komen je dekat bawah, komen berminat. Nanti kita punya team insya-Allah akan bantu. Okey tuan-puan. Okey, untuk bayaran. Tadi kita dah cerita untuk tentatif seminar kita kan, betul tak? Kita nak cerita pasal pembayaran. Tuan-puan, harga. Okey, kita cerita harga dulu. Tuan-puan kalau pernah join kita punya seminar, apa-apa seminar yang sebelum ni under SQA, kira ni macam kali kedua ke kali ketiga tuan-puan, okey, kita akan bagi harga murah. Istimewa ni khas untuk pelajar ulangan kita bagi harga 50 sahaja untuk seminar kita. Kalau tuan-puan first time, okey, nak tengok dulu macam mana seminar oleh Ustaz Aidil ni, join dengan harga 70 sahaja. Harga tak sampai 100 pun tuan-puan. Kita bagi murah-murah je sebab secara online dapat. Tuan-puan dapat nota tau tuan-puan. Dapat nota PDF dan kita bagi video rakaman kelas sekali untuk semua yang join kita punya seminar. Okey, apa lagi istimewanya join seminar kita? Okey, kita akan bagi free gift untuk 100 peserta yang terawal. Untuk 100 saja kita buka, kita bagi free gift. Jadi tuan-puan, kalau nak dapat free gift, kena join cepat. Sebab setelah kita laju ni tuan-puan. Memang laju. Hari makin hari. Walaupun tarikh jauh lagi, tapi setiap hari ada orang daftar, jadi makin cepat tuan-puan. Jadi kalau nak dapatkan free gift tuan-puan, daftar sekarang. Okey. Contohlah ada tuan-puan yang tanya berkenaan bayaran. Kalau nak daftar dulu bayar kemudian boleh tak boleh? Boleh tuan-puan. Berita baiknya kita bagi tuan-puan masa untuk selesaikan pembayaran. Kita open insya-Allah pendaftaran sehingga 23 September lah. 3 hari sebelum seminar kita akan open dan akan tutup 3 hari sebelum. Jadi tuan-puan ada masa banyak untuk selesaikan pembayaran. Daftar je dulu, nak bayar hujung bulan 8, nak bayar awal bulan 9, tunggu gaji atau sebagainya, tak ada masalah tuan-puan. Boleh saja, okey? Boleh saja. Tuan-puan jangan risau. Okey, kita bagi masa tuan-puan. Right. Jadi untuk kita punya seminar tuan-puan, seminar kita 26 September daripada pukul 8.30 sampai 12.30 hari. Okey? Bayaran hanya RM70 saja untuk tuan-puan yang first time nak join lah. Kalau tuan-puan first time nak join, kita bagi harga 70. Kalau contoh ini kali kedua ataupun lebih daripada sekali lah dah pernah join seminar under SQA sebelum ni, kita bagi harga 50 sahaja. Okey? Menarik ke tak menarik tuan-puan? Menarik ya, kita bagi harga murah-murah je. Harga yang berbaloi orang kata dapat nota, dapat video rakaman. Lepas tu ada sesi soal jawab. Kita punya seminar ni kita bukan cerita teori je. Okay. Kita cerita secara praktikal. Ada tunjuk cara-cara. Macam mana kita nak sucikan najis dan sebagainya. Okay. Ustaz Aidil akan terangkan lebih banyak secara praktikal lah untuk tuan-puan. Sebab kalau praktikal ni kita lebih faham. Kalau dari praktikal kita lebih faham dan lebih jelas lah. Dan kita ada sesi soal jawab untuk tuan-puan sebelum akhir seminar. Okey, jadi kita cerita balik. Kalau ada tuan-puan yang nak join jadi pelajar SQA. Okey, tadi harga saya bagi tu untuk siapa yang first time join, siapa yang dah pernah join seminar. Tapi kalau pelajar SQA macam mana pula? Pelajar SQA kalau join kita punya seminar, kita bagi percuma je. Kita bagi percuma je tuan-puan. Okey? Percuma khas untuk pelajar-pelajar SQA. Kalau contoh tuan-puan bukan pelajar tapi nak dapat percuma ni. Saya nak join seminar secara percuma ni. Okey, macam mana cara dia? Okey, jadi pelajar SQA yuran bulanan hanya 150 yang mana kita punya kelas tadabbur akan ada setiap bulan 20 kali. Sebulan akan ada 20 kali kelas, seminggu 5 kali.
Okay, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Okay, insyaAllah biasanya waktu kelas adalah waktu pagi lah. Dalam 9.30 sampai 10.30 macam tu lebih kurang. Okay, jadi tuan-puan, jadi pelajar-pelajar SQA ni, okay, apa kelebihan? Kenapa tuan-puan kena join? Tuan-puan kena join kita punya team SQA kan. Jadi pelajar-pelajar SQA sebab apa? Sebab kita bagi kelebihan antara dia tuan-puan, kita nak bagi buku percuma. Kita bagi 3 buku percuma tuan-puan. Bukan 1, bukan 2 tapi 3 terus. Yang mana buku tadabbur surah pilihan, tak salah saya ada surah Nisa, surah Rahman. Lepas tu kita ada bagi 1 buku ringkasan fiqh dan manhaj. Okay, jadi tuan-puan, kalau nak jadi pelajar SQA macam mana ni? Macam mana? Boleh komen ataupun tuan-puan jumpa tak kotak tadi yang saya cerita tu dekat bawah. Okay, sebelah kiri. Kotak sebelah kiri dia ada warna kuning macam tu. Warna kuning kecil je, ada anak panah ke atas. Tuan-puan tekan dekat situ. Tekan je dekat situ, dia akan keluar kelas agama online, kelas agama online yang kita ada tawarkan. So kita ada kelas tadabbur ataupun nak join seminar, ataupun kelas percuma fardu ain. Kita tekan je dekat situ. Tuan-puan nak join apa? Nak join seminar ataupun nak jadi pelajar SQA, nak join kelas tadabbur kita. Boleh tekan dekat bawah tuan-puan. Senang je. Ataupun kalau tuan-puan tak jumpa kotak kat mana tu, tak jumpa, tak ada masalah, tuan-puan komen je. InsyaAllah nanti tim kita akan bantulah. Okay, jadi untuk pelajar-pelajar SQA, kita kata apa? Kelas 1 bulan 20 kali. Okay, kalau contoh saya tak dapat nak join kelas, contohlah ada urusan tak dapat nak dielakkan. Tuan-puan jangan risau sebab kita akan bagi rakaman. Kita akan bagi video rakaman setiap hari dan juga nota kelas. Nota PDF. Okey, yang mana tuan-puan, rakaman kita bukan rakaman yang kita dah shoot awal-awal, bukan. Rakaman kita rakam secara live setiap hari. Setiap hari pagi-pagi waktu start buat orang kata live kelas lah. Jadi rakaman tu memang secara langsung. Khas untuk pelajar-pelajar SQA je kita bagi ni. Mana nak dapat ni tuan-puan? Rakaman dah dapat, nota dah dapat. Tadi apa? Kelas sebulan 20 kali tuan-puan. Kadang-kadang ada kelas online seminggu sekali, sebulan baru 4 kali, betul tak? Ini sebulan 20 kali. Macam-macam tuan-puan belajar. Kan, betul tak? Lepas tu dapat apa lagi? Dapat buku percuma. Saya cerita tak tadi? Berkenaan dengan 3 buku percuma kan? Betul tak? Kan, betul tak? Itulah tu bila masa pula Ustaz Aidi jadi perempuan. Okay, saya live host Ustaz Aidi yang mana saya akan terangkan berkenaan dengan seminar. Lepas tu kita ada apa? Kalau nak join jadi pelajar SQA. Jadi saya terangkan sikit lah. Masa tak banyak pun, lebih kurang 1 jam saya ambil masa untuk cerita siapa yang berminat nak join. Okay, terima kasih. Okay, tadi saya sambung mana? Buku percuma. 3 buku percuma kita bagi untuk pelajar-pelajar SQA. Okay, lagi dapat apa? Kita masukkan dalam grup tuan-puan. Yang mana dalam grup tu ada info-info kelas. Kita ada 4 grup WhatsApp dan juga 1 channel tele. Yang mana dekat dalam channel tele, kita akan masuk semua nota-nota dan juga video-video rakaman. Tuan-puan, channel tele ni satu kelebihan. Kalau tuan-puan masuk boleh scroll sampai atas kan, betul tak? Senang nak cari rakaman video dan juga nota yang lama-lama. Betul tak? Okey, jadi channel tele ni kita memang buat khas untuk pelajar-pelajar SQA, senang nak akses. Senang nak akses cari maklumat berkenaan kelas hari yang kita. Okey, jadi tuan-puan, dia ada 4 grup tadi campur dengan 1 channel tele yang mana ada 5 grup. 5 grup, jangan pening-pening, tak banyak-banyak pun kan. 5 je, sini penuh dengan info kelas, ada nota, ada rakaman. Tuan-puan, saya jumpa banyak je kelas online kat luar sana, tapi kadang-kadang tak dapat nota. Kita tulis sendiri nota, betul tak? Tak dapat video rakaman, kita kena rakam sendiri. Kalau lupa rakam, Masya Allah, terlepas lah, betul tak? Jadi kelebihan jadi pelajar SQA dapat video, dapat nota, Masya Allah. Kat mana nak dapat? Susah tak nak cari kelas-kelas online yang ada banyak kelebihan macam ni. Dan ada lagi tuan-puan, khas untuk pelajar SQA sahaja, kita akan bagi potongan harga 20% untuk semua produk SQA. Dan ada lagi, kalau contoh kita ada seminar, macam kita ada seminar online ni, khas untuk pelajar-pelajar SQA, kita bagi percuma je. Kita bagi percuma sahaja untuk join kita punya seminar secara online. Okey, kejap lagi saya cerita sekejap berkenaan dengan seminar. Kita sambung dulu. Jadi kalau tuan-puan nak jadi kita punya pelajar SQA yang mana kita bagi macam-macam kelebihan tadi,
berminat, saya pun nak dapatlah kelebihan jadi pelajar SQA ni. Okey, tuan-puan boleh komen ataupun tekan kat kotak kuning bawah. Join kelas tadabbur. Okey, kelas kita 1 bulan 20 kali saja tuan-puan. 1 minggu 5 kali Isnin sampai Jumaat. Kita bagi nota, kita bagi video rakaman. Lagi tuan-puan nak apa lagi? Macam-macam kita dah bagi dah ni. Kita bagi diskaun 20%. Kita bagi masuk dalam grup ada nota, ada orang kata ada satu grup untuk sembang santai. Kalau tuan-puan ada soalan, pertanyaan, boleh je bagi tahu dekat situ. Lagi ada apa tuan-puan? Lagi ada macam-macam lagi. InsyaAllah kalau akan datang ada lebih banyak produk daripada SQA yang mana pelajar-pelajar akan dapat harga istimewa. Harga istimewa untuk kita punya produk SQA. Saya cerita sekejap lah produk ni. Sebelum kita masuk untuk kita punya seminar ni untuk kita punya produk, insyaAllah dalam masa terdekat lah. Tak lama lagi, dalam masa terdekat kita akan ada satu kad, orang kata kad Iqra. Kad Iqra ni secara digital lah. Secara digital kita akan bagi harga harga orang kata special. Special untuk pelajar-pelajar SQA. Okay. Yang mana tuan-puan, dia secara digital je. Tuan-puan scan je QR. Dekat dalam tu penuh dengan orang kata informasi-informasi. Ada orang kata tajwid, ada Iqra. Lepas tu kita ada rakaman surah pilihan dan juga rakaman zikir pilihan. Tuan-puan, zikir dan juga surah ni, rakaman ni senang je tuan-puan. Dah scan dekat handphone, kan boleh terus masuk, boleh terus tekan. Nak pasang surah ataupun nak pasang zikir, kat mana-mana boleh senang. Memudahkan tuan-puan, betul tak? Contoh kalau tuan-puan nak connect dengan Bluetooth ataupun pasang je dekat speaker. Macam tu. Untuk kita punya surah pilihan dan juga rakaman zikir pilihan. Jadi untuk pelajar-pelajar SQA, kalau untuk produk SQA kita akan bagi 20% potongan harga lah. Okay, jadi macam kalau seminar online kita, untuk pelajar-pelajar SQA sahaja kita akan bagi percuma. Percuma khas untuk pelajar-pelajar SQA, kita punya seminar online. Okay, sebab kalau harga asal, kalau tuan-puan bukan pelajar ataupun first time nak join ni, kita bagi harga 70. Okay, seminar kita tak sampai 100 pun. Tak sampai 100 pun, kita bagi harga RM70 sahaja. Okay, tapi kalau tuan-puan pernah join kita punya seminar, kira ni macam kali kedua ke, kali ketiga ke, pernah join kita punya seminar, kita akan bagi harga promosi juga. Harga RM50 saja. RM50 saja siapa yang pernah join seminar. Nak masuk lagi untuk kita punya seminar Fiqh Taharah ni, kita bagi harga RM50 je. Nampak? Banyak tak kelebihan? Kalau dah pernah join lain pula dapat. Okay, kita cerita seminar pula. Jadi kalau ada tuan-puan yang nak jadi pelajar, boleh je komen. Ada soalan ke pertanyaan. Kalau daripada Singapura boleh. Seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak tuan-puan. Daripada Brunei pun boleh. Untuk student kan, pelajar kita sekarang ni hampir dah lebih kurang 300 lah. Kalau campur dengan pelajar Singapura. Pelajar Singapura kita ada 50 orang. Ada 50 ya. Jadi siapa yang daripada Singapura, tuan-puan yang dari Singapura, boleh je join. Kita open, tak ada masalah. Okay. Untuk seminar online kita. Okay, kita cerita. Untuk seminar online, tuan-puan, kalau nak join. Okay, kalau nak join boleh tekan dekat bawah. Dekat kotak warna kuning ni, ada anak panah kat tepi sini kan. Kat area sini. Nampak tak ada anak panah warna kuning tu. Tuan-puan tekan, lepas tu join seminar. Kat situ nanti boleh isi maklumat dan detail dan kita punya staff akan bantu tuan-puan. Nanti kita akan hubungi. Okay, jadi untuk seminar kita, seminar secara online pada 26 September lah tuan-puan. Bulan depan tuan-puan banyak masa lagi. Boleh kosongkan jadual tuan-puan. Okay, join kita punya seminar secara online saja tuan-puan. Tuan-puan senang je kalau dah online ni. Kalau orang kata apa, boleh pasang dekat mana-mana je tuan-puan. Okay, jadi untuk kita punya seminar online ni, kita akan ceritakan 2 bab. Berkaitan najis dan juga air. Okay, istimewanya kita punya seminar ni tuan-puan. Seminar online kita, Ustaz Aidil akan ceritakan secara teori dan praktikal. Teori dan praktikal. Okay, sebab kadang-kadang seminar biasanya teori, betul tak? Teori baca. Kita pun tulis. Tapi kadang-kadang ada part yang kurang jelas. Betul tak? Tapi kalau secara praktikal ni kita lebih nampak dan lebih faham.
Contoh-contoh. InsyaAllah nanti Ustaz akan contohlah Ustaz akan tunjuk praktikal cara nak sucikan najis. Contoh masalah-masalah harian yang kita biasa jumpa. Macam mana nak selesaikan masalah tu? Kalau najis ni contoh yang mana ada anak kecil kan. Air kencing ke. Macam mana nak sucikan cara yang betul. Okay. Jadi tuan-puan, kita punya seminar ni dia tak lama. Daripada pukul 8.30 sampai 12.30. Tapi dia punya informasi dan maklumat tu memang padat. Orang kata kita tak drag lama sangat. Sebab kita nak bagi tahu poin penting-penting yang penuh orang kata apa? Tak melirik. Senang faham. Orang kata jelas. Okay. Sebab praktikal bagi saya, seminar secara praktikal ni dia lebih jelas. Walaupun kita buat online, bukan secara fizikal, okay, tapi sebab ada secara praktikal kita nampak jelas. Tuan-puan boleh tanya soalan, kita akan buka sesi soal jawab lah untuk tuan-puan tanya sebelum tamat seminar. Okay, jadi kita cerita sekejap. Kita cerita bab najis, kita cerita bab air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi ini kita punya seminar tuan-puan. Kalau nak join tuan-puan, terus je tekan dekat bawah kotak warna kuning tu yang ada anak panah. Join seminar kita. Harga bawah daripada 100. Tuan-puan kalau first time join, harga 70 saja. Kalau dah pernah join kita punya seminar, kita bagi diskaun. Harga 50 saja. Tapi kalau tuan-puan ni pelajar SQA, ada tak pelajar SQA dalam ni? Cuba komen. Pelajar SQA dalam ni, kita akan bagi percuma sahaja untuk join seminar online kita. Berbaloi ya. Dan untuk seminar kita open 100 terawal sahaja. Waalaikumsalam. Saya bukan ustazah ni. Okay. Untuk 100 terawal sahaja kita nak bagi free gift. Siapa yang join kita punya seminar? Kita punya seminar kita nak bagi free gift. Nampak tak? Okay, ini kita punya tentatif lah. Jadi kalau tuan-puan yang dah pernah join seminar, bukan seminar Fiqh Taharah lah. Maksudnya apa-apa tajuk lain yang memang under SQA, kita akan bagi harga 50 je. Untuk pelajar free. Untuk pelajar secara percuma sahaja. Macam mana nak sertai? Okay, Puan Insa Aminun. Okay, Puan, kalau dekat skrin Puan, dekat sebelah kiri bawah, nampak tak ada kotak kuning? Kotak kuning yang kat bawah tu, boleh tekan dekat situ. Join seminar. Nanti tim kita akan hubungi. Okay, kalau untuk pelajar, percuma saja. Kalau untuk ada, alhamdulillah, jumpa tekan je dekat situ. Nanti dia ada nak join kelas tadabbur, fardu ain ataupun join seminar, tekan join seminar. Kalau nak jadi pelajar kelas tadabbur kita, pelajar SQA, tekan yang atas sekali lah. Tekan je dekat situ, insyaAllah nanti tim kita akan bantu. Tuan-puan, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, berkenaan pembayaran. Kalau nak join seminar, kalau nak bayar kemudian boleh. Boleh tuan-puan. Boleh tuan-puan. Kalau contoh tuan-puan tunggu duit lambat sikit, hujung bulan ke awal bulan 9, tak ada masalah. Kita masih open lagi. Sebab untuk pembayaran insyaAllah kita akan buka sehingga 23 hari bulan 9. 3 hari sebelum seminar kita akan open. InsyaAllah siapa yang nak daftar, kalau ada slot lagi ataupun untuk buat pembayaran, kita bagi masa. Okey, jadi tuan-puan, siapa nak join kena cepat. Sebab 100 pertama sahaja kita bagi free gift. Siapa nak dapatkan free gift, terus bagi nama, terus daftar. Okey, bayar kemudian tak ada masalah. Yang penting sebelum 23 hari bulan 9 dah selesai buat pembayaran. Okey, secara online sahaja tuan-puan. Yang mana tanya dekat mana seminar ni, kita buat online. Siapa yang first time join seminar under SQA yang dianjurkan oleh Ustaz Aidil, okey, harga RM70 sahaja. Kita bagi nota. Kita bagi video rakaman, dan seminar kita ni secara praktikal dan teori. Saya highlight praktikal dulu sebab Ustaz akan lebih tunjuk secara praktikal. Lebih faham, lebih jelas untuk tuan-puan. Betul tak? Okey tuan-puan, siapa yang nak kena grad cepat tau? Okey, kejap lagi kita cerita macam mana nak join jadi pelajar SQA. Macam mana nak join jadi kelas tadabbur kita. Okey, jadi untuk seminar tuan-puan, siapa yang nak dapatkan slot 100 terawal kena cepat. Sebab kiranya slot tak banyak, terhad. Jadi kena cepat. Okey, bayar kemudian jangan risau. Nak bayar hujung bulan 8, awal bulan 9 masih ada masa. 10 bulan 9 masih ada masa lagi tuan-puan. Okey, seminar secara online 26 September. Masa. Okey tuan-puan, kita punya seminar tak lama, tak sampai petang pun. Sampai petang-petang ni mengantuk, betul tak?
Jadi kita kita punya seminar daripada 8.30 sampai 10.30 sahaja. Yang mana kita akan ada rehat sekejap lah 30 minit. Okay, toilet break dan sebagainya tuan-puan. Okay, secara online ni senang, betul tak? Kita pasang je dekat telefon, buka kat TV ke pun boleh tuan-puan. Lebih nampak, lebih jelas. Okay. Jadi kalau siapa yang nak join seminar, kena orang kata apa? Daftar cepat. Daftar cepat sebelum terlambat. Nanti kan rugi. Cerita pasal apa kita punya seminar ni? Seminar kita seminar fiqh taharah tuan-puan. Okay, seminar fiqh taharah tajuk najis dan air. Najis, kita kenal hukum-hukum jenis najis. Kita ada najis berat, najis ringan, najis sederhana, betul. Lepas tu bab air, lepas tu kita akan tunjuk teori dan praktikal, cara menyucikan najis dan sebagainya. Okey, tuan-puan, yang mana memang orang kata ada was-was, kemusykilan bab-bab ni kan, lagi-lagi bab najis kan. Tuan-puan kena join. Sebab kita kan ada buka sesi soal jawab juga untuk tuan-puan. Yang mana memang selama ni tertanya-tanya, tak tahu nak tanya dekat siapa. Kadang-kadang kita nak tanya dekat ustaz, mungkin busy. Bila ada seminar macam ni, tuan-puan ada masa dan peluang untuk tanya. Okey, boleh? Jadi untuk seminar tuan-puan, kalau berminat, terima kasih yang follow. Berminat boleh tekan dekat kotak bawah ataupun komen je, insya-Allah tim kita akan bantu. Okey, tuan-puan kalau ada soalan berkenaan dengan seminar, boleh je komen. Pelajar SQA free je kita bagi. Harga asal 70. Kalau pernah join kita punya seminar, harga dia, seminar ni percuma saja. Macam mana nak join jadi pelajar? Saya tak nak bayar 70, saya nak dapat free terus. Kan? Betul tak? Okey, siapa yang nak jadi pelajar SQA, nak join kelas tadabbur kita? Okey, tuan-puan, 150 sahaja yuran bulanan. Yuran bulanan untuk pelajar SQA serendah 150, yang mana tuan-puan dengar dulu kelas dia 1 bulan 20 kali tuan-puan. Kita bagi nota, kita bagi video rakaman setiap hari. Rakaman video ni dia secara live tau. Kita bukan rakam siap-siap 1 minggu terus bagi dekat pelajar, bukan. Setiap hari kelas yang tuan-puan tengok, yang Ustaz Aida mengajar tu, itulah rakaman secara live untuk tuan-puan. Okay, itu istimewanya tuan-puan. Kita punya rakaman secara live, bukan dah shoot awal-awal, bukan dah rekod awal. Okay, lepas tu kalau tuan-puan contoh, orang kata ada urusan, tak dapat nak join pagi ni contoh. Okay, kita akan bagi, boleh tengok semula dekat rakaman. Boleh tengok semula rakaman, boleh baca balik nota yang disediakan. Okey. Lagi apa kelebihan jadi pelajar SQA? Macam kita tunjuk tadi lah. Kita punya seminar, tuan-puan dapat percuma je. Khas untuk pelajar-pelajar SQA, join kita punya seminar secara percuma. Lepas tu apa? Jadi pelajar, kita bagi 3 buku percuma. Kita bagi 3 buku percuma khas untuk pelajar-pelajar SQA. Lepas tu ada apa lagi tuan-puan? Untuk apa-apa produk keluaran SQA, khas pelajar-pelajar kita bagi diskaun 20%. 20% untuk semua produk SQA. InsyaAllah nanti akan datang, kita akan ada kad Iqra, kita akan ada buku, kita ada e-book. E-book dekat dalam tu ada macam-macam tuan-puan. Okay. Macam dekat kad Iqra tadi saya kata dalam tu ada Iqra, dalam tu ada apa lagi? Ada rakaman surah pilihan, rakaman zikir pilihan, ada juga tajuk-tajuk dekat dalam tu tuan-puan, masya-Allah. Jadi kalau jadi pelajar dapat potongan harga untuk benda-benda tu. Untuk produk-produk yang daripada SQA. Lagi apa lagi? Kalau tuan-puan join kita punya kelas, okay, jadi pelajar, kita akan masukkan dalam grup. Okay, ada dalam grup Wasabi, lebih kurang dalam 4 grup, yang mana dekat situ ada 1 grup untuk sembang santai. Okay. Tapi kalau nak semua macam mana? Boleh je tuan-puan. Boleh je. Nak tekan semua, tuan-puan nak, tuan-puan pula. Puan Aisyah Aminah nak tekan. Okay, contoh kalau nak join seminar. Okay, baik tekan je kat situ. Nanti tim kita akan contact kan dekat situ. Nanti puan cakap je, saya nak jadi pelajar juga. Okay, nanti kita punya tim akan bantu. Sebab kalau dah jadi pelajar, Puan Aminah, harga seminar dia jadi free. Dia jadi free. Untuk jadi pelajar, nanti bayar je yuran bulanan. Boleh terus dapat free untuk seminar. Nanti kita punya tim bantu. Nanti Puan Aminah cakap je, saya nak jadi pelajar sekali, saya nak join semua. Macam tu. Ataupun Puan boleh je tekan kat situ. Tapi kalau nak tekan setiap satu tu macam, orang kata, ambil masa pula kan. Pilih je salah satu, tak ada masalah. Nanti inform je dengan kita punya team, Puan nak join semua. Tak ada masalah. Okay.
Boleh. Kalau Puan Aminah ada soalan lagi, boleh tanya. Kita ada masa sikit saja lagi ni, lebih kurang. Saya tambah lagi 5 minit lah, insyaAllah. Sebelum kita end live. Jadi kalau pelajar SQA tadi kita cerita pasal grup, betul tak? Okey, kita akan masukkan dalam 4 grup Wasabi yang mana kat situ ada satu grup. Kalau yuran bulanan untuk pelajar 150 termasuk dengan seminar dan sebagainya. Kita bagi video rakaman, kita bagi orang kata nota untuk setiap kelas. Okey, kelas untuk Puan Aminah, kelas 1 minggu 5 kali je. 1 bulan ada 20 kelas. Okey, kelas tadabbur lah. Kelas tadabbur waktu pagi dalam lebih kurang 9.30, 10.30 macam tu. Kita bagi nota, kita bagi rakaman. Lepas tu Puan, okey, kita punya kelas 1 bulan kan 20 kali. Puan, kalau bagi dengan harga 150, satu kelas RM7 je. Berbaloi sangat. Kita bagi 3 buku percuma. Untuk pelajar yang daftar, semua pelajar daftar kita bagi 3 buku percuma. Buku tadabbur, surah pilihan, ada surah buku tadabbur surah Nisa, surah pilihan tadi Waqiah dengan Rahman tak salah saya. Dengan lagi satu buku ringkasan fiqh dan manhaj. Okey. Jadi kita bagi 3 buku percuma, kita bagi masukkan dalam grup tadi, grup Wasabi pasal info kelas, pasal ada grup santai kat situ, biasanya ada orang tanya ke kemusykilan sebagainya. Lepas tu kita masukkan dalam channel tele. Channel tele yang mana dekat dalam channel tu penuh dengan nota-nota dan juga rakaman. Contohlah Puan dah join kita punya kelas kan. Lepas tu ada satu hari saya ada macam urusan. Ada urusan tak dapat nak join kelas. Jangan risau sebab ada rakaman. Rakaman tu kita bukan rakam awal-awal. Rakam tu memang secara live. Habis je live, rakaman tu kita akan hantar lah. Dah hantar pada semua pelajar-pelajar dekat dalam channel tele tu. Okey, jelas tak Puan Aminah? Kalau Puan Aminah ada lagi soalan, boleh tanya. InsyaAllah lagi 3 minit. Lagi 3 minit lebih kurang sebelum saya nak end lah. Okey, kalau nak join seminar pun kita bagi rakaman. Okey, kalau ada yang tanya seminar fizikal, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita akan ada seminar fizikal lepas ni lah. Tapi untuk sekarang ni, kita punya seminar online lah. Yang seminar online 26 hari bulan September. Nanti kita akan bagi link lah untuk Zoom meeting dan sebagainya. Dapat video rakaman, dapat nota. Okey, sesi soal jawab dan sebagainya. Okey, ada lagi soalan Puan Aminah, jelas tak? Puan Aminah ada lagi nak tanya berkenaan kelas ataupun seminar? Nanti saya jawab. Okey, lagi ada soalan. Kalau nak join kita punya pelajar. Sekarang pelajar kita ada lebih kurang 300. Kalau tuan-puan daripada Singapura, jangan risau. Daripada Singapura kita open. Pelajar Singapura kita sekarang ada lebih kurang 50 orang tuan-puan. Dan istimewa untuk orang Singapura, insyaAllah nanti kita akan ada meet and greet untuk pelajar-pelajar Singapura kan. Yang mana dah join tu, insyaAllah nanti kita akan bertemu kata kan. Okay. Jadi untuk pelajar Singapura, siapa yang nak join, boleh, tak ada masalah. Daripada Brunei, tak ada masalah, boleh saja. Kita open seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Pelajar Sabah Sarawak pun kita ada. Okay, total sekarang lebih kurang 300 dan akan bertambah lah. Jadi kalau yang cerita pembayaran seminar, okay, kalau contoh tuan-puan dalam ni berminat nak join seminar kita tapi belum ada duit lagi lah, contoh hujung bulan ataupun awal bulan 9 ada duit, jangan risau, daftar je dulu. Kita buka masa seminar ni sampai 3 hari sebelum lah. 3 hari sebelum seminar. Jadi tuan-puan boleh ambil masa untuk buat pembayaran. Okay, boleh? Okay, 2 minit lagi saya terangkan sikit. Jadi tuan-puan, kalau ada soalan, tanya je sekarang. Tanya je sekarang kalau ada soalan apa-apa. Kalau nak join pasal seminar ataupun nak tanya pasal jadi student SQA. Okay, untuk pelajar-pelajar SQA, kita bagi diskaun 20%. Diskaun 20% untuk semua produk SQA. Nanti kita ada keluarkan e-book, kita ada kita ada buku, ada e-book dan kita ada juga kad Iqra dekat dalam tu. Kad Iqra tu dalam tu ada tajwid, ada rakaman surah, ada rakaman zikir pilihan. Dapat satu set tu tuan-puan. Jadi untuk alhamdulillah Puan Aminun. Memang tengok waktu pagi kan. Betul. Jadi pelajar ni kalau macam tak jadi pelajar kita tengok je, betul tak? Bila dah jadi pelajar Puan, dapat kita bagi macam-macam. Kita bagi nota, kita bagi video rakaman. Lepas tu nanti insya-Allah akan ada produk daripada SQA dapat potongan harga 20%. Macam seminar ni Puan join dapat harga cuma je. Kalau tak jadi pelajar, harga kita buka RM70. RM70. Kalau dah pernah join kita punya seminar, kita bagi harga RM50. Okey. Jadi tuan-puan ada lagi soalan ke?
Saya bagi 1 minit. 1 minit sebelum saya nak live ni. Okay, jadi insyaAllah. Oh, Masya Allah. Saya bukan ustazah. Saya live host je. Live host sekejap. Saya akan promosikan kelas-kelas SQA yang mana berminat nak join kelas kita. Dan kita punya seminar. Kalau ada apa-apa seminar ke apa, insyaAllah saya akan promosikan. Okay. Minta maaf lah mana yang baru join tu. Saya pun nak live dah. Tapi tak apa tuan-puan. InsyaAllah petang nanti kita akan jumpa lagi. Lebih kurang pukul 4 macam tu. Kita akan ada sesi penerangan jugalah berkenaan siapa yang nak jadi pelajar dan juga untuk kita punya seminar. Okay, jadi tuan-puan. Okay, sama-sama Puan Minon. Okay, nanti kalau Puan tak dapat update apa-apa daripada team, nanti boleh bagi tahu saya semula. Ataupun Puan masuk live Ustaz pagi-pagi pun boleh bagi tahu Ustaz lah. Okay, jadi sebelum saya nak live, kita buka masa 30 saat lah kalau ada soalan. 30 saat. Ada lagi yang nak tanya kah? Okay, jadi saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Oh, tak tahu nama. Oh, nama saya Fatih. Okay, sama-sama. Okay, jadi sebelum saya nak live, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak tuan-puan yang mana ada dalam live ni. Terima kasih yang bagi gift, yang komen. Okay, kalau ada apa-apa yang tak jelas, boleh je tanya insyaAllah. Nanti kita akan ada live lagi sesi petang. Jadi ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. Saya mohon maaf kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih tuan-puan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.